Kita ni dia ada dua ya, syurga, neraka. Kalau kita nak pilih syurga, ada jalan cara nak masuk dia. Kalau pilih neraka pun ada caranya nak masuk dia. Ustaz kata kalau nak berubah, orang kata biasa. Makcik buat baik pun ada orang kata, makcik buat jahat pun orang kata. Betul makcik? Orang yang cakap ada saja alasan. Tadi saya sebut Nabi duduk Mekah, kan Nabi pergi Madinah. Zaman Nabi semua wajib pergi Madinah. Arahan Nabi semua ke Nabi. Orang Islam semua Nabi. Tiba-tiba dalam orang Mekah ni ada orang masuk Islam, dia sembunyi-sembunyi, dia diam. Dia tak mau ikut Nabi. Siapa yang mengaku Islam, Abu Jahal tangkap dah, Abu Lahab tangkap dah. Sebab waktu tu lah Nabi lari, bukan lari lah, hijrah. Nabi pergi ke Madinah tu, Nabi nak tangkap. Arahan untuk bunuh Nabi Muhammad tu yang Nabi duduk dalam Gua Thur 3 hari. Jadi orang Islam semua pindah Madinah. Yang duduk kat Mekah waktu itu dianggap orang kafir Quraisy, tak ada orang Islam. Tapi ada celah-celah, ada. Mai tiba-tiba perang Badar. Ingat lagi perang Badar? Perang Badar waktu tu Nabi duduk Madinah. Nabi nak kena lawan dengan orang Mekah. Semua ke Nabi. Termasuklah yang dalam celah-celah orang Mekah yang dah peluk Islam. Dia tak mengaku, dia diam. Dia pun confused kan. Nak ikut geng mana ni? Geng Nabi kan nak ikut geng Abu Lahab. Jadi dia pun pergi perang. Nak perang, tak perang, nak perang, tak perang, dia ikut juga. Dalam peristiwa cerita tafsir Quran tersebut. Sehingga ada orang Islam panah kena dekat orang Islam Mekah yang tak hijrah tu. Jadi dia tanya, macam mana ni? Mati macam mana? Tu kita bunuh orang Islam juga. Mailah ayat Quran turun ni yang cerita. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Panjanglah ayat ni. Apa? Malaikat mai waktu ambil nyawa ni. Malaikat mai jumpa orang Islam yang duduk kat Mekah tak hijrah ikut Nabi. Malaikat ambil nyawa, malaikat kata apa? Mereka mati menzalimi diri mereka sendiri.